perwakilan utamanya dua cakap mereka mengakui garis pengaduan, tanda etika dan ketata susilaan untuk melontarkan pandangan-pandangan sepanjang pasal. Tapi saya yakin mereka tetap akan membangkitkan isu-isu yang menjaga kepentingan Islam tanpa mementingkan agama lain, membangkitkan isu-isu lain tanpa mementingkan kaum-kaum lain, dan juga bercakap tentang isu bersandarkan kepada ucapan dasar Presiden dan ketua rakyat masing-masing, unsur-unsur yang meliputi unsur agama, ekonomi dan pendidikan, dan saya fikir pada kali ini insyaAllah kita akan melihat kelainan daripada perhimpunan sayang dan aku yang pertama. Dua masalah yang ditegaskan dalam press-release yang dilakukan saya disebutkan sebagai masalah pertama yang perlu diselesaikan ialah supaya jika ada sengketa selepas pemilihan kami, itu telah lama berlalu, harus dirapatkan sah dan barisan kerana kita mengumpulkan semua perbezaan pendapat ini dan kita fokus pada menyatukan pemikiran dan tindakan untuk menghadapi seterusnya di luar sana.